Strike. Okay guys, so hari ni kita mancing lagi. Hari ni kita pergi tempat yang sama lagi, tapi spot yang berbeza guys. Dalam video sebelum ni dah 2 kali aku lucut, dah 2 hari aku kumpau ni. So harap-harap hari ni ada hasil. So guys, jom kita mancing. Untuk hari ni aku pakai saw plastik yang sama je guys, tapi hook dia aku tukar. Aku pinjam hook abang aku punya. Yang ni kalau tak sangkut juga tak tahulah nak cakap. So tak apa, jom kita try dulu. Air cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Spot yang pertama ni memang cantik weh air dia, tapi tak ada barang lah. Ada pun kecil sangat, saiz-saiz saw plastik je. So kita pindah spot yang kedua guys. Strike. Allahu Akbar. Lucut lagi. Apa cerita lucut lagi. Hook dah cantik lah. Tak ada rezeki. Tapi tak putus asa guys, aku balik lagi spot yang sama akhirnya. Strike. Jangan lucut. Bismillahirrahmanirrahim. Kali dia kena tempat sama. Nasib baik tak lucut kali ni. Dia dah besar sangat. Curut lah. Buat kali dah lucut. Kali ni pakai hook abang aku baru dapat. Yang ni bungkus bawa balik lah. Abang aku nak. Lepas daripada tu aku try tempat-tempat lain, tapi semuanya hamba guys. Tapi hari ni abang aku kumpau guys. Semalam dah rancak 2 ekor kan. Hari ni dia kumpau, aku dapat seekor. Pukul 10.30 kita orang dah gerak balik dah guys. Panas gila weh. So untuk next video aku rasa tak ada video haruan kot. Kalau korang nak tahu mana lagi pot kita orang pergi, tunggu next video. Okey dah, ciao.